Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And welcome back to my channel. Ya, Cuno Vide. Cuno Vide. Okay. Tengok. Hari ni memang aku tak bawa mic. Memang aku tak pakai mic. Kali ni aku tak pakai mic. Dia tiba-tiba datang sebab ada event baru-baru ni. Aku duk promote, aku buat ambil footage untuk event tu, dan video tu akan datang lepas pada video ni mungkin, ataupun 2-3 video mungkin. Alright. So ada orang duk tanya asal nama Cuno YouTube punya channel. Jadi aku nak cerita macam mana boleh nama Cuno tu tiba-tiba ada dan boleh wujud dalam hidup aku. Okay. Lepas tu Videk tu mana daripada datang. Okay, alright. Macam ni, aku cerita satu-satu lah. Tak tahulah korang faham ke tak faham ke. Terpulang orang mungkin cara penyampaian aku mungkin tak betul kot. Mungkin betul kot. Sebab aku ada seorang member ni, waktu tu aku baru masuk kerja dengan Worldwide. Alright. Daripada situ aku kenal dia apa semua. Okay. Dia ni seorang yang funny and happy go lucky guy lah. Nama dia Azrul. Alright. Rol, aku petik nama kau dalam YouTube. Sorry. Oh, kau bukan main lagi alright. So Arul ni lah, sepanjang aku masuk dalam Worldwide ni, aku banyak bekerjasama dengan dia lah. Sepanjang aku dekat Worldwide, masa mula-mula dulu aku masuk. Sebab dulu aku base dekat Jeram Sanitary Landfill, untuk bahagian project management. Alright. Bahagian untuk internal project management dulu. So daripada situ aku kenal dia pun kenal aku. So di sinilah detik-detik dia sepanjang kita orang kenal. Okay, aku pun ikut aku sebab aku nak belajar kan. Sebab waktu tu first time aku kenal landfill. Apa benda landfill ni kan, aku tak pernah tahu pun sebelum ni. Serius aku cakap, first time kerja, maksudnya sebelum ni aku dah banyak kerja kan. Kerja construction, kerja macam apa orang cakap, general work punya kerja. Alright. So daripada situ aku nak belajar apa benda landfill ni, apa benda yang dia buat, apa benda proses dia, apa yang ni. So ada sampai satu tahap, bukan satu waktu tu lah, bukan satu tahap, waktu tu macam mana nak cerita macam mana nak cakap kebetulan waktu tu ada seorang Bangla ni. Alright. Dia tengah buat kerja. Dia dah panggil, Cuno weh, sini. Aku tak tahu waktu tu, sumpah aku tak tahu. Nama dia pula, yang Bangla ni, lebih kurang dengan nama aku. Aku Nasrul. Yang Bangla tu Nazrul ke Nazrul macam tu. Budak-budak ni biasalah kalau nak ingat nama-nama budak jenis worker ni kan, dia bagilah nama Cuno. Daripada situlah nama aku melekat. Cuno bye. Memanglah kau ingat muka aku ni muka aku ni macam Bangla ke? Serius lah. Weh, Banjar Totok ni kau tak? Banjar Totok, mak kata orang Jawa. So situlah terdetik nama aku melekat jadi Cuno
So panggilan Cunu tu, so aku tahulah Cunu tu panggilan daripada mana kan. Alright. So situlah nama Cunu dijadikan commercialize. So aku nampak situ, aku commercialkan lah nama Cunu tu. Alright. So Videk pula. Okay, Videk ni adalah nama sepenuh kereta Azia aku. Sebab kereta tu lah adalah kereta first car aku, which mean first car buy lah. Beli atas nama aku. Alright. So nombor plate tu pula cantik, VDX aku dapat waktu tu. So aku duk fikir, VDX bila disebut dah jadi VDX. Betul? Tu ada VDX kat belakang tu. So Cunu panggilan kat tempat kerja, VDX adalah nama sepenuh kereta aku. Alright. Okay. So sekarang dah terjawab lah segala persoalan korang Alright. So apa-apa nanti aku tak buat panjang dah video ni. Alright. Okay, dan di kesempatan aku buat video ni aku nak mengucapkan selamat tahun baru Cina kepada Chinese yang ada dalam Malaysia ni. Right. Malaysia and overall the world. Kong Si Fa Chai, Xin Ke Hua Le. Alright. And then kepada umat Islam seluruh dunia, aku ingin mengucapkan selamat menjalani ibadah puasa tak lama dah lagi. Alright. Okay. So latih-latihkanlah diri, okay? Latih-latihkan diri untuk menghadapi ibadah puasa tak lama lagi. Lagi berapa hari je lagi ni. Okay. Alright. Okay. Nanti apa-apa aku akan, any update, any information, any update terbaru apa semua. Alright, korang follow aku punya Facebook page sekali. Facebook page Cunu Videk. Okay, follow Facebook aku, Nasrullah Daulah EO. EO tu sebenarnya asal macam mana aku boleh dapat EO punya nama tu adalah Engine Oil. Sebab dulu aku jual, sebelum aku masuk Worldwide, aku macam-macam kerja aku buat. Alright. Aku jual minyak hitam pun ada. So kat situ lah. So banyaklah pengalaman aku kan dulu kan, pengalaman hidup. Alright. So sebenarnya kebanyakan bila aku upload aku buat video ni banyak lebih kepada kisah hidup aku je lah pun sebenarnya. Tak lebih kepada company sangat pun. Kadang kalau korang rasa lebih kepada company tu, sebenarnya terselit je saja. Sebab environment kerja kat sini bagi aku happening lah, orang cakap seronok. Alright. So jangan lupa follow, like, subscribe, tekan butang loceng untuk info-info terbaru. Okay, jangan lupa. See you the next video. Bye. See ya.